Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Khairu ma uhadikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islam assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى المفسرين، وخصوصا إلى روح المرحوم Tuan Guru Datuk Dr. Harundin rahimahullah على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Yusaini Hafizahullah wa ra'ah. Yang saya kasihi Tuan Imam Ustaz Khairi, Ustaz Basri, kalau ada para masyayikh, para habaib, para asatidah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyambung tafsiran ayat ke-20 sampai 30 dalam masa tak sampai 1 jam insya-Allah. Saya gembira sekali sebab saya dapat sampaikan insya-Allah melalui PowerPoint presentation ini. Sebab cepat sedikit dulu saya pernah nak sampaikan tafsiran ini melalui PowerPoint presentation waktu kita berjumpa di Masjid Al-Falah dahulu. Tinggal lagi saya lupa bawa laptop Jadi sepanjang sampai pukul 4 pagi itu begitu sajalah hilangnya. Tetapi kita pasrah, nahnu nurid Allahu fa'alul lima yurid. Kita berkehendak, Allah punya sifat iradah, dan sudah pasti sifat iradah Allah itu sekali dengan ilmu. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu juga dengan ilmunya Allah. Kalau dengan ilmunya Allah tidak ada kekurangan padanya. Sudah pasti pilihan Allah itu yang terbaik. Itulah sikap kita supaya menghadapi apapun dalam kehidupan ini dengan positif. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, sesuatu itu berlaku sebenarnya dalam ilmunya Allah. Hatta kalau seseorang itu diuji oleh Allah, one calamity after another, one after another, sebenarnya itu Allah sudah mengetahui hamba itu boleh untuk menghadapinya. Allah sudah sebutkan sendiri dalam hadis qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi fala tudhalimu. Sesungguhnya aku haramkan zalim ke atas diriku, maka jangan kamu zalim. Bermakna kalau Allah uji seseorang itu, Allah tahu dia mampu untuk menghadapinya. Tinggal lagi mungkin kerana lack of knowledge, dia tidak ada ilmu nak menghadapinya. Lalu perkara itu sebenarnya sedikit dirasakannya sangat besar sekali. Karena itulah siapapun di antara kita yang ada problem, ada masalah kecil ataupun besar sekarang ini, first, itu semua datang daripada Allah. Allah telah tentukan. Yang kedua, insya-Allah boleh keluar daripada permasalahan itu. Cuma cepat ataupun lambat, segera ataupun tertunda. 3, kalau sampai sekarang masih juga tak boleh nak dapat solution,
dan takut-takut hati kita ini nanti komplain kepada Allah. Amalkan doa yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma inni la as'aluka an taruddal qada walakinni as'aluka al-lutfa fihi. Doa ini jangan ditinggal. Tapi setelah kita mencuba, setelah kita berusaha tak dapat juga, doa ini jangan ditinggal. Ya Allah, aku bukan memohon untuk ditarik balik qada itu, sebab qada, ketentuan Allah itu semua bagus di sisi Allah, takkan kita nak masuk campur dalam hal ini. Walakinni, akan tetapi aku ya Allah sesungguhnya, as'aluka lutfa fihi, pohon padamu akan kelembutan pada ujian ini, sehingga nanti jangan saya komplain-komplain. Ini untuk diri kita sama-sama supaya menghadapi sesuatu itu dengan cekal. Terus sahaja ayat yang ke-20. Tadi Al-Fadhil Ustaz Yusaini saya tak sempat dengar sampai habis. Saya sempat dengar beberapa minit sahaja, kerana saya sampai kat sini tadi pukul 10.55. Kemudian diberitakan oleh Akhir Zahir kita, barangkali lambat sedikit, kerana itu saya patah semula ke bawah pokok. Di situ saya rehat alhamdulillah dan sempat tidur sekejap. Tuan-tuan tak tidur lagi, maka saya ada sedikit energi. Apapun saya akan berhenti insya-Allah sharp sebelum pukul 1 dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Harus kita faham, kalau Ustaz Dusuki pagi tadi mungkin barangkali bercerita, surah Al-Mulk ini surah yang nak kita berfikir, seperti yang pernah saya sebut dahulu dekat Masjid Al-Falah dahulu. Maka orang yang malas nak berfikir kurang mendapat manfaat daripada surah ini. Karena itu surah ini diperlukan pada pemikiran. Kalau kita merenung, tadabbur, sebab tu program ini disebut tadabbur, sangat bagus sekali untuk kita faham apa makna dan kefahaman ayat itu. Lalu ayat yang ke-20, setelah Ustaz Yusaini cerita tentang keadaan orang kafir yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita beza dahulu orang kafir dengan orang musyrik. Orang kafir itu mungkin disebabkan syirik. Orang kafir mungkin disebabkan syirik. Dan orang itu jadi kafir mungkin disebabkan murtad. Tetapi orang yang syirik sudah pasti dia kafir. Orang itu kafir mungkin disebabkan syirik, mungkin juga disebabkan murtad. Contoh, Quran dicampakkan ke dalam qadhurat. Qadhurat umpamanya tandas ataupun tempat-tempat yang tak elok, ataupun tempat yang kotor, tempat yang jijik. Dia undermine, dia belittle Al-Quran. Ketika itu dia jatuh murtad. Murtad tu sama juga dengan kafir, dia punya status. Jadi orang itu kafir disebabkan murtad. Jadi orang itu kafir mungkin disebabkan juga syirik, mungkin juga disebabkan oleh murtad, mungkin. Tetapi orang itu jadi kafir disebabkan semua itu tadi. Apa maksudnya? Kafir itu lebih umum. Orang itu musyrik, kafirlah dia. Orang itu murtad, statusnya kafir. Tapi dia kafir tak semestinya disebabkan syirik, tak semestinya disebabkan oleh syirik, mungkin disebabkan oleh murtad, mungkin. Yang kita nak bicarakan di sini orang kafir dan dia musyrik. Kenapa? Sebab mereka menyembah selain daripada Allah. Itu maksudnya syirik. Kafir maksudnya sebegini, kufrun, pen saya ini saya masukkan ke dalam poket. Nampak tak nampak sekarang? Tak nampak, dia terlindung. Orang kafir seolah-olah tidak nampak akan kewujudan Allah. Itu maksudnya kufur. Orang yang syirik, dia percaya kepada Allah, at the same time dia juga percaya kepada Tuhan yang lain,
same quality with Allah ataupun more than Allah, other deities other than Allah, other gods other than Allah, maka dia syirik. Dia percaya, tapi at the same time dia percaya yang lain juga punya kuasa macam Allah. Therefore kalimah tauhid sangat sensitif. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga ulama katakan dua ini mesti terpadu. La ilaha illallah, dia masih ada nafi, dia masih ada isbat. Siapa yang menafi sahaja la ilah, itu sahaja dinafikannya, orang ini jatuh pada kafir. Sebab kan kufur tadi, tak percaya kepada Allah. La ilah, no God, tidak ada Tuhan, kafir dia. Tapi kalau dia katakan illallah, melainkan Allah, tidak menafikan Tuhan lain, syirik. Faham dulu nah? Sebab kita nak cerita bab orang kafir sekejap lagi ni. Nah, orang kalau sebut la ilah sahaja, tidak illallah, tiada Tuhan, takut-takut dia jadi kafir sebab dia menafikan Tuhan. Kalau dia kata illallah sahaja, la ilah, maka dia jadi syirik. Dia mengatakan Allah, tapi dia tidak nafikan tidak ada Tuhan lain. Sebab itu kita mesti nafikan. Itulah pentingnya mengaji sifat 20. Cantiklah nombor 20 tang ni. Cantik lah. Bukan saja-saja ni dia main. Bukan saja-saja dia main. Dia main 20 tu. Saya pun tak tahu. Nah. Jadi orang kafir, faham kita. Orang kafir termasuk orang syirik. Sebab mereka telah menjadikan berhala, asnam, ataupun mereka jadikan batu bata. Yang dikatakan patung berhala itu ada dua. Satu, Tuhan yang mereka jadikan daripada pokok, daripada kayu, daripada batu. Nah, itu namanya asnam. Satu lagi Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan bukan daripada pokok, kayu ataupun batu, mungkin makanan. Mungkin ada orang musyrik dahulu pun gitu. Makanan tu dijadikan sebagai Tuhan. Contoh, diriwayatkan pernah sekali Sayyidina Umar bersama dengan para sahabat, dan beliau ketawa. Ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin, dahulu saya teringat zaman jahiliyah dahulu, ketika telah dibuat Tuhan daripada makanan, maka perut saya lapar. Lalu tengok tak ada makanan, saya kepok tangan Tuhan tu, saya makan tangan kanan dia. Tak berapa nak puas, kepok sebelah tangan kiri, makan, kudunglah Tuhan itu. Tak cukup lagi, dikepok kaki kanan, kepok kaki kiri, kepala, dan habis Tuhan kena makan. Sebab itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suka Tuhan dimakan. Nanti kita akan lihat, la yanfa' wa la yadur, dia tidak, sebenarnya tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Sebab itu orang kafir dalam ayat ke-20 ditanya tentang berhala dan patung yang mereka sembah, karena Allah nak menyindir, nak mencela orang musyrik. Bila saya sebut musyrik, maksudnya mereka kafir, yang menyembah batu, patung, berhala yang sebenarnya tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat, malah tidak boleh mendengar dengan firman Allah. Apa kata Allah? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera kamu, yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Question mark there. Maksudnya, wahai orang kafir, siapa yang kalau Allah turunkan azab pada kamu, bolehkah? Yang kata patung tadi, berhala tadi, bolehkah mereka mengalih ataupun menyelamatkan kamu daripada azabnya Allah? Karena itu Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kita pelajari satu sifat, banyak sifat lain yang beliau punyai, kita pelajari satu sifat. Apa dia? Beliau adalah Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait?
the descendants of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau anak, siapa nama bapa beliau? Bapa beliau siapa nama? Nama saya Ibnu Jul. Nama saya Ibnu Jul. Siapa nama bapa saya? Apa yang payah saya? Ibnu Abbas. Siapa nama pak dia? Apa lagi? Nah, Ibnu Mas'ud. Siapa nama pak dia? Mas'ud. Nah, sebab Ibnu ini digunakan nama Ibnu sebab orang mengenal ada 4 sahabat yang bermula dengan nama Abdullah, tapi tidak disebut nama Abdullah. Mereka dipanggil 4 Abadillah. Hafazna. 1 Abdullah bin Abbas, disebut Ibnu Abbas. Sebab itu kita sebut radhiyallahu ta'ala anhuma, untuk dirinya dan untuk bapaknya. Yang kedua Ibnu Umar, nama asal beliau Abdullah bin Umar. Yang ketiga Ibnu Zubair, nama beliau asal Abdullah ibn Zubair. Yang keempat Abdullah ibn Mas'ud, dipanggil Ibnu Mas'ud. Jadi 4 Abadillah ini semuanya tidak dipanggil Abdullah di hadapan, dipanggil Ibnu. Jadi pak mereka disebut nama pak untuk memuliakan pak mereka. Nah, beliau Ahlul Bait. Ahlul Bait ini tinggi kedudukannya di sisi Allah, sampai Allah sebut, qul, wahai Muhammad, bagi tahu semua orang, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Aku tidak mohon pada kamu apa-apa ganjaran, tetapi cintai akan al-qurba, iaitu Ahlul Bait Nabi. Cintai. Nabi sebut dan ingatkan, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Wa ahibbuni, ni Nabi sebut ni, wa ahibbuni li hubbillah, love me for the love of Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, love ahlul bait, the descendants of me, sebagai tanda cinta kepada aku. Sebab itu ada seorang penyair yang terkenal, beliau juga muhaddits, alim, barangkali guru pada Syekh Yusaini kita mungkin, sebab beliau mengaji kat Mesir, saya tak mengaji kat Mesir sampai sekarang. Seorang guru yang sangat alim, Syekh Omar Hashim. Beliau tu bekas rektor Universiti Al-Azhar. Beliau ni sangat cinta dengan Ahlul Bait. Ni bukan Syiah ni, bila sebut cinta Ahlul Bait Syiah saja, tak. Nah, ini perangkap kumpulan-kumpulan tertentu ini. Nah, beliau menzahirkan rasa cintanya dengan Ahlul Bait. Kata beliau, qala li qailun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iban tartajihim, kana haqqan 'alayka an taqdiya al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim. Qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-'ata'a min aydihim, ayyu ma'na lil madhi minni wa qad jaa'a al-kitabu al-'aziz bil madhi fihim, ana la astati'u amdahu qauman kana jibrilu khadiman li abihim. Awak tuan-tuan perempuan tengok saya lagu tu. Tak ada translation, panjang pasal saya tak sampai 1 jam. Nah, ni baru ayat pertama. Saya terjemah Allah saja. Ana la astati'u amdahu qauman, saya tak pantas, tak kuat saya nak memuji kaum ini. Sebab apa? Kana Jibrilu khadiman li abihim, malaikat Jibril menjadi khadam kepada bapa mereka, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak cerita apa? Beliau Ahlul Bait. Ibnu Abbas ni Ahlul Bait. Tapi yang saya nak dan kita semua kongsi dan pelajari, beliau ini walaupun Ahlul Bait menuntut dengan gurunya yang bukan Ahlul Bait. Satu. Yang kedua, beliau tidak meninggikan dirinya walaupun martabatnya tinggi, tapi merendahkan martabatnya ketika mengaji, baru dapat ilmu. Student, murid, students, kalau tak merendahkan rasa kerendahan diri ketika menuntut ilmu, payah nak dapat ilmu. Beliau ni orang yang tinggi ni, Ahlul Bait, tapi tak berani ketuk pintu tuan gurunya Sayyiduna Zaid bin Thabit. Ada yang mengatakan Ubay bin Ka'ab, tak berani ketuk. Kan nak mengaji ni, tunggu kat luar rumah. Windy day dekat orang Arab tu kan berpasir, penuh pasir kat sini. Tuan gurunya tengok, siapa dok tang ni, goncang, jatuh pasir.
ya bena ammi Rasulillah. Terkejut, ya Allah, sepupu Nabi ni awak hang bagi lagu ni. Nah, dia tak sebutlah lagu tu. Itu tambah saja. Tak berani Tuan Guru nak kacau. Tak apa, nak cerita menghinakan diri. Tuan Gurunya nak pergi satu tempat, beliau berjalan di belakang unta, bukan jalan depan unta. Tuan Guru naik atas, beliau berjalan di belakang binatang tu, unta. Kenapa demikian, kata Tuan Gurunya? Hakadha ulimna an nahtarima bi syaikhina. Demikian kami, we are taught by our father and mother to always respect to our guru. Sampai gurunya di tempat yang nak dipergi, Tuan Gurunya cium tangan anak murid. Tok Guru cium tangan anak murid. Kenapa ni Tok Guru? Hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina. Demikian kami diajar untuk menghormati ahli keluarga kami. Ini Ibnu Abbas yang kita pelajari. Satu lagi, beliau itu menghinakan diri, mencari ilmu. Lastly, finally, dia jadi seorang yang terkenal dalam masyarakat, ilmunya mutabahhirun. Lalu kata beliau apa? Dhuliltu taliban fa'uziztu matluba. Aku menghina diri ketika menuntut ilmu dan jadi mulia ketika ilmuku dituntut. Kata beliau, siapakah yang boleh menolong kamu jika aku ingin mengadabkan kamu? Wahai orang kafir. Bermakna, mana yang kamu sembah dulu? Mana yang kamu mohon pertolongan dahulu? Mana yang kamu buat decision? Mereka dulu, orang Arab dulu, orang kufar, kalau nak buat sesuatu tu, dia ada macam satu tabung tu dibubuh anak panah kat situ. Dia dah tulislah yes no whatever macam tu lah. Dia buat goncang, pup, mana yang keluar? Oh no, tak jadi dia kahwin. Dia lagu tu, goncang lagi. Depan tu lah berhala. Ada 4 berhala yang besar ketika itu, Lata, Uzza, Hubal dengan Manat. 4 itu. Dia pergi apa baca tak tahu lah. Pup, keluar, yes you can do that. Ada anak panah tu nama yes. Subhanallah. Walhal itu tak ada apa pun. Bukan sahaja 4 yang besar itu, tetapi 360 yang besar surrounding the Kaabah. Masya Allah. Sebab mereka sangat percaya. Naam. Karena itu tak ada apa, Allah nak menempelak mereka balik. Mana dulu yang kamu katakan berkuasa? Tak ada apa. Inil kafiruna illa fi ghurur. Mohon maaf ya, saya tidak macam dulu di Al-Falah saya minta sama-sama baca kan. Ni saya tak, supaya masa kita save baca sendiri lah kat rumah Sebelum itu sama-sama niat dahulu, niat i'tikaf. Takut mula-mula tadi tak niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Duduknya kita itu walaupun tak buat apa-apa, walaupun mengantuk, walaupun tidur, dapat pahala. Tapi siapa yang duduk tak mengantuk, tak tidur, dapat pahala tambah lagi. Plus faham. Ada yang duduk tak faham, saya tahu. Dia tengok ni, tak apalah, ni boleh ambil slide ni nanti bawa balik. Semua dapat pahala. Yang penting niat tu tadi. Dah niat semua dah? Boleh? Boleh tidur lah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya, maghrur, sangkaan mereka pada berhala yang boleh menyelamatkan tadi. Dia rasa itu keyakinannya, tak, itu sebenarnya tidak. Kerana mereka itu jahil dan kerana sesat yang nyata. Ingat, jahil. Kenapa seseorang itu jahil? Sebab kerana tidak ada ilmu yang benar. Kerana itu tuan-tuan puan-puan yang datang ke majlis ilmu ni sangat besar pahala. Sebab apa? Sebab supaya jangan jahil. Ilmu itu menyuluh akan kehidupan. Mana-mana perkara yang bawa kepada dapat ilmu, itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perasan tak, keluar daripada rumah tadi ni sampai sekarang ni, Nabi sebut, man kharaja fi talabil ilmi fa ka'annama fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar daripada rumahnya tadi, daripada Kajang, daripada Subang Jaya, daripada Kelana Jaya, kok diang ada ya, daripada Perlis je, Perlis mai, semata-mata nak duduk dengan majlis ilmu ni, selagi dia tak habis lagi pukul berapa kita habis, pukul 1, dia seolah-olah berada di
di jalan Allah. Orang yang berada di jalan Allah, satu subhanallah yang dia ucap sama dengan 700 kali subhanallah. Jangan balik dulu sampai pukul 1 ni, jangan balik dulu. Tahan, kecuali yang nak kencing silakan, jangan tahan. Sebab siapa yang tahan kencing, matanya nanti ada efek. Sebab itu unta matanya tajam. Unta matanya tajam sebab dia tak tahan kencing. Bukan dia tak tahan kencing-kencing di mana-mana, bukan. Dia tidak menahan air kencing. Maksudnya di ketika dia nak kencing, dia akan kencing. Tapi jangan ikut unta. Jangan tahan kencing, maksudnya bila ada perasaan kencing, silakan keluar, berwuduk dan sebagainya. Itu juga amalan orang boyan. Orang boyan, kawan saya ada seorang boyan, dia kata, Ustaz, antara amalan orang boyan supaya jangan cepat tua, dia kata, apa? Jangan tahan kencing. Jangan tengok orang yang dah tua ni mesti masa muda kuat tahan kencing. Jangan. Cantik sebenarnya, cantik. Allah telah atur sistem itu dengan cantik sekali. Kenapa bila kita nak kencing cukup dengan masanya. Sama juga dengan yang lain. Sama kerana itu bila kita mohon maaf ya nak berak ataupun kencing, kentut yang tu lain sikit. Itu jangan. Buang sahaja, lepaskan sahaja. Maksudnya pergi tempat yang sesuai, sebab itulah masanya dia keluar. Tapi bila dia nak keluar, belum keluar, jangan ditahan-tahan, jangan dipaksa-paksa. Nanti dia keluar benda lain. Sungguh itulah cantiknya. Tengok bersin pun sama juga. Sneezing, sneezing, tak ada lah bunyi lagu tu. Sneezing, alhamdulillah, berapa banyak kotoran keluar tu. Cuba tengok orang yang nak bersin, tak jadi, tak jadi. 7 kali merah hidung. Kali ke-8 sakit jiwa dia. Masya Allah. Khair. Taib. Orang yang sesat kerana dia jahil. Orang yang jahil kerana dia tidak ada ilmu. Justru tuntut ilmu supaya kita pandai dan supaya kita tidak sesat. Jaga-jaga. Dia bahaya. Orang yang tak ada ilmu, dia jahil. Jahil tu menjadikan dia sesat, tapi tak semestinya kafir. Tetapi sesat boleh membawa dia jadi kafir. Sebab itu orang yang sesat jangan dikatakan kafir dahulu. Orang yang sesat jangan dikatakan dia kafir dahulu. Bezakan itu. Sebab apa? Perkataan kafir sangat sensitif. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma. Siapa yang mengatakan wahai si kafir, kafir tu akan pergi salah dua di antara keduanya. Kalau tak orang yang bercakap, orang yang dicakap. Karena itu jangan sebarang mengatakan kamu kafir, kamu syirik, kamu jangan. Kalau setakat sesat tu mungkin boleh tahan lagi. Difahami ni. Orang yang sesat tidak semestinya kafir. Orang yang kafir dia sesat. Faham supaya jangan mudah menyebut kafir dia tu, kafir hang. Jangan sangkaan-sangkaan ini kerana mereka itu jahil dan mereka sesat, dan dalam konteks ini mereka itu jadi kafir dan tertipu. Karena itulah jaga-jaga. Sebab orang itu menjadi kafir kerana sesat. Sebab dia sesat kerana dia jahil. Sebab dia jahil kerana dia tidak berilmu. Kita orang Islam jangan sampai begitu. Carilah ilmu, especially ilmu apa? Aqidah. Dalam ayat yang ke-21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Patung berhala yang kamu katakan tadi, cuba bayangkan sumber rezeki itu. Kita makan tebu. Sedarkah kita tebu itu datang daripada tumbuh-tumbuhan yang namanya tebu? Tebu tidak akan mungkin tumbuh kalau tidak ada hujan. Sumber rezeki itu yang pertama adalah hujan. Kalau Allah tidak turun hujan, siapa yang boleh turunkan hujan? Walaupun buat pembenihan awan, kalau Allah tidak jadikan. Karena itu siapa yang bagi semua itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Angin, kalau tidak ada angin, boleh kita bernafas. Cuba kalau tak ada kipas angin, pun kita susah hati.
Angin dalam arti kata oksigen. Boleh kita bernafas? Tidak. Siapa yang bagi semua ini? Allah. Kalau laut itu kering, boleh sampai ekspor dan import. Tudung-tudung yang kita pakai ini, itu fabric daripada Itali itu. Kalaulah tidak ada kapal laut untuk sampai dekat sini, macam mana nak pakai Siti Khadijah tu? Itu je yang saya tahu, ya. Pertanyaan Allah dalam ayat ke-21 dan 22 ini adalah untuk mencela, menyindir, mengancam dan sebagai hujah ke atas orang kafir. Sama kita dengan anak-anak yang pergi dekat tadika. Kamu belajar apa hari ini? Bukan bermaksud kita tanya, kita tidak tahu. Kita sangat tahu, tapi nak verify saja. Betul tak dia baca A, B, C, D? Ataupun dia baca melangkah-langkah. Kita tahu sebab we have undergone all those. Karena itu, dalam bab yang kedua, bukan nak tahu tetapi nak mencela. Kan anda dah bagi tahu kan? Kan question mark itu. Anda dah bagi tahu dulu kan? Jangan dia jawab ya. Bukan dia minta jawab soalan tadi itu, bukan minta jawapan ya, tapi sebenarnya nak taubih, untuk mencela, untuk menyindir. Dulu sudah diperingatkan Rasul, semua benda itu nothing, tidak boleh memberi manfaat, tapi tetap kamu dengan keingkaran kamu, keegoan kamu, tetap nak menyembah, finally you died and you're not Muslim. Sekarang rasa begitu. Balladju fi atuwi wa nufur. Tidak ada sesiapa pun, bahkan yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Sebab itu mereka terus derhaka, sebab dia angkuh dan melakukan maksiat serta menjauhkan diri daripada kebenaran dan keimanan. Hadirin, dua benda ni dijauhi, iaitu atu maksudnya sombong, wa nufu, atu maksudnya sombong. Sikap sombong ini bukan hanya ada pada orang kafir, tetapi pada syaitan. Oleh kerana itu, siapa orang Islam yang ada sifat sombong, dia ada sifat kekafiran dalam dirinya. Bukan jadi kafir, tak. Sifat orang kafir, maksudnya sifat yang tak baik. Dan dia ada sifat apa? Satu lagi makhluk yang sombong dulu. Siapa namanya? Iblis. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah suruh makhluknya, malaikat dan jin, iblis, untuk sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu. Tengok obedientnya para malaikat itu, fasajadu, maksudnya immediately, illa iblis dia tak mau. Sebab itu kata ulama, kenapa? Sombong. Khalaqtani min nar, kata iblis, wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, you have created me from fire, and you have created Adam from the soul, so I'm better than him. Sebab itu dia tidak nak menyembah, tidak nak sujud, dalam arti kata taat perintah Allah. Dalam keadaan sujud, bukan sujud menyembah, tapi sujud taat pada perintah Allah. Ulama katakan, maksiat pertama berlaku di langit kerana sombong. Iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Demikiannya juga yang berlaku dekat bumi, kerana hasad, dengki, itu ada kaitan dengan sombong juga. Jauhi sifat-sifat yang tidak baik ini, sebab kita disuruh fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu mencontohi akan orang yang mulia, walaupun kamu tidak seperti mereka, kerana mencontohi orang yang mulia itu satu kejayaan orang yang mulia. Vice versa, jangan contohi sifat orang kafir, jangan contohi sifat iblis. Salah satunya apa tadi? Sombong. Ingat, bila kita sombong ni, Allah ingat, seseorang yang mulia kalau dia tidak sombong, tapi once dia sombong, dia akan berdebub jatuh ke bawah batu. Oleh kerana merasa dirinya itu ringan, baling dekat atas, dia akan terus naik. Once satu tahap, dia merasa dirinya sudah tinggi, berdebub jatuh ke bawah. Itu disebabkan sombong jaga-jaga. Kemudian Allah membuat perbandingan di antara orang Islam dan orang kafir dengan firman Allah. Ini satu metod dalam Al-Quran.
Buat comparison, memang begitu. Kita tidak akan kenal hitam kalau tidak ada putih, tidak akan kenal lelaki kalau tidak ada perempuan, tidak akan kenal baik kalau tidak ada jahat, tidak akan kenal Allah kalau tidak ada makhluk. Therefore we could differentiate clearly mana satu. Sebab itu dalam method mengajar insan, Allah guna juga apa dia? Perbandingan, supaya kita membandingkan. Bila banding ni, otak kita menggunakan. Sekali lagi dalam surah Al-Mulk kita diminta untuk berfikir. Kalau tak berfikir tak mungkin dapat manfaat yang banyak. Ni kita diminta cuba buat perbandingan. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Dia sebenarnya kalau baca begitu, tapi takkan kita baca Al-Quran macam tu. Bunyi-bunyi question mark mustaqim dalam baca, imam baca tak ada bunyi lagu tu. Tapi kalau yang faham bahasa Arab begitu, cuma kita baca Quran tidak sebegitu. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul yang menyebabkan dia selalu jatuh, tersungkur di atas mukanya tersembam, boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak? Buat perbandingan, mana satu yang akan dapat hidayah, yang dapat jalan dengan betul? Ataupun orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Bukan Allah bertanya, Allah tidak tahu, tapi Allah nak buat perbandingan. Lihat siapakah yang lebih berhak mendapat petunjuk. Satu, di antara orang yang berjalan dengan kepala terbalik ke bawah, yang tidak dapat melihat, atau orang buta yang teraba-raba lalu jatuh tersungkur di atas mukanya. Macam mana nak sampai ke destiny? Atau orang yang berjalan tegak, steady, dan dapat melihat jalan yang lurus dan betul? Di antara dua ni, siapa yang akan sampai ke tempat yang dituju? Sudah pasti orang yang kedua itu. Ini adalah perumpamaan untuk orang kafir dengan orang yang beriman. Di dunia, orang kafir seperti orang buta yang berjalan tanpa pedoman, jatuh tersembam, sebab tidak ada hidayah. Hidayah itu seperti cahaya. Orang yang berjalan di dalam gelap, berlanggak tiang, berlanggak abang haji, berlanggak kereta, berlanggak lubang. Lepas tu tak langgak lagi, pasal dah masuk dalam lubang. Itu di dunia. Di akhirat berjalan ke neraka dengan muka tertungkup. Allah hinanya. Berjalan, bayangkan muka tertungkup berjalan. Cuba bayangkan kita nak keluar masjid, muka tertungkup berjalan macam tu. Hina kan? Orang yang beriman Allah muliakan. Orang itu seperti berjalan, melihat jalan itu, berjalan dengan lurus, tidak jatuh, sebab dia tahu dekat mana tempat yang tinggi rendah, kat mana lubang, kat mana duri. Orang itu juga nanti akan berjalan lurus ke syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alnakum minhum. Sebut amin. Tadi saya doa, ya Allah, jadikan diriku dan diri mereka, amin. Jadikanlah diriku dan diri mereka di kalangan yang masuk syurga nanti, amin. Sebut begitu. Setiap kali dengan syurga, doa yang itu. Setiap kali dengan neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-23, Allah ingatkan orang kafir dengan nikmat-nikmat yang besar. Sekali lagi method untuk apa? Look back. Apa yang dah telah, whatever bestowed by Allah, with all those favors, all those bounties, all people. Ingat balik, Allah dahulu pernah buat baik pada kamu. Sebab orang manusia memang macam tu. Kadang kita degil-degil dengan mak kan. Ingat balik, apa kebaikan mak dengan kita. Kalau nak marah-marah dengan isteri, ingat balik. Ingat kuat, banyak isteri banyak tolong kita. Kita pun jadi kendus, sikit tak jadi. Sama orang kafir, Allah guna metod yang sama. Allah ingatkan orang kafir dengan nikmat-nikmat yang besar, supaya mereka tahu keburukan kufur dan syirik yang telah mereka lakukan. Tak patut buat macam ni. Allah buat baik, dibalas tuba macam tu. Allah yang sepatutnya diibadahkan, kamu ibadahkan yang lain, syirik kepada yang lain. Tak patut. Allah katakan, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Katakan wahai Muhammad, ingatkan mereka, Allah yang menciptakan kamu, wahai orang kafir, from non-existence to the existence, daripada dunia yang tak ada sampailah ni kamu ada, dan mengadakan kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur. Selalu dalam Quran disebut pendengaran dulu baru penglihatan. As-sam'u wa huwas sami'ul basir. Innallaha sami'un
basirun, selalu pendengaran dulu baru penglihatan. Ini mukjizat Al-Quran. Cuba lihat nanti dalam human embryonic processes, dalam penciptaan manusia, dalam janin tu, nah, setelah 6 hari fertilization, dia jadi embryo, jadi zygote, jadi fetus. Dia ada proses pengembangan anak tu. Kejadian manusia, keluar telinga dulu baru mata. Ini mukjizat Al-Quran. Telinga dulu baru mata. Satu. Yang kedua, telinga itu lebih banyak faedah daripada mata. Kenapa? Orang walaupun dia buta, tapi telinga dia boleh dengar, dia hafaz Al-Quran lebih daripada kita lagi. Betul tak? Orang yang mengaji dengan guru, melihat gurunya, insya-Allah dia boleh bertemu dengan gurunya. Tetapi kita ni yang tak pernah pergi melihat guru, mungkin dekat Morocco, tapi kita boleh mendengar periwayatan hadis daripada orang itu dengan mata ataupun dengan telinga. Dengan telinga. That's why telinga manfaatnya lebih besar daripada mata. Yang tu kalau nak cerita setengah jam. Yang itu kurniaan Allah. Allah jadikan manusia daripada tiada kepada ada. La, kita ada. Sebelum ni ada tak? Tak ada. La, ada. Nanti kita akan tak ada. In the name of death, kematian. Nanti akan hidup lagi selama-lamanya, forever. Allah jadikan pendengaran untuk kamu dengar Al-Quran, nasihat, kandungan Al-Quran. Allah jadikan kamu penglihatan, lihat keindahan alam, rahsia. Ya Allah, langit ini yang terbentang luas, mana tiangnya? Where is the first layer of the sky? Di mana langit pertama? We don't know. Kita tak tahu. Besarnya ya Allah, mana tiang? Nanti kalau ada kesempatan ziarah Masjid Bandar Baru Uda di Johor Bahru. First time saya masuk kat situ, saya heran tengok. Saya heran. Rupanya ada orang perhati saya. Saya tanya, habis ceramah tu saya heran tengok masjid ni. Dia tanya, ada JK Masjid, Ustaz, kenapa Ustaz heran? Saya pun tak tahu, tapi nampak heran. Rupa-rupanya tak ada tiang kat situ. Subhanallah. Katanya engineer tu masih hidup lagi. Engineer yang buat tu masih hidup lagi. Tak ada tiang. Subhanallah. How many years? Itu baru masjid tu. Kalau langit seluas-luasnya, ini baru dekat Subang, baru dekat Ampang. Supaya kita lihat, pondering, contemplating, barulah kita kata, ini tak mungkin akan ada spontaneously. There must be a creator behind that. The existence of the creations indicates the existence of the creator of those creations. Hati fikir apa yang didengar dan dilihat. Tengok cantik. Pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati disebut kerana semua ini adalah alat, jalan, tools, means untuk kita mendapat ilmu. Dengan kita melihat dapat ilmu, mendengar saya ceramah ni dapat ilmu. Maka kita jadi orang yang berilmu. Satu. Kenapa pendengaran dulu, baru penglihatan, baru hati kemudian? Seolah-olah Allah nak katakan, tengok susunan sekuens bukan sebarang tu. Everything, anything yang Allah letak dalam Quran mesti ada hikmah dia. Wahai manusia, cuba kamu dengar akan firman Allah dan hadis Nabi dan ulama-ulama. Dengar akan bahasa hatimu dan lihat akan alam ini, kemudian cernakan dengan hatimu. Hati maksudnya akal. Nescaya kamu akan mengakui Allah wujud, the existence of Allah. Bukan saja the existence of Allah, tapi the singularity of Allah. Kalau Allah ada tapi banyak, akan chaos dunia ini. Satu existence of Allah, yang kedua singularity of Allah. Tapi qalilan ma tashkurun, amatlah sedikit kamu bersyukur. Jaga. Allah nak supaya kita syukur dengan pendengaran dan penglihatan dan hati kita. Berapa ramai orang yang tak boleh dengar sekarang, dan berapa ramai yang dengar tapi tak faham. Kita faham. Berapa ramai orang yang tak boleh melihat sekarang. Berapa ramai orang yang melihat tapi tidur hatinya. Syukur banyak-banyak. Tidak bersyukur dengan nikmat penglihatan, pendengaran dan hati, itu adalah tanda orang tidak bersyukur pada Allah. Juga nikmat-nikmat yang lain yang sangat besar, Masya Allah. Hakikat syukur supaya apa? Kita syukur hakikatnya nanti kita do the do's dan avoid the don'ts. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu tanda kita syukur pada Allah. Mata Allah bagi, lihat benda yang baik-baik. Telinga Allah bagi, dengar yang baik-baik. Jangan lihat maksiat. Itu namanya kufur kepada nikmat. Kufur ada dua. Satu kufur iman, yang kedua kufur nikmat.
Ingat, satu kufur iman itu jadi kafir. Yang kedua kufur nikmat. Allah bagi nikmat tangan tapi digunakan untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram. Allah jadikan kaki tapi berjalan ke tempat maksiat. Itu. Gunakan semua ini. Saya sempat mengaji kitab Minhajul Abidin dengan Al-Fadhil Al-Marhum Ustaz Wan Muhammad Sarir. Beliau katakan, bila kita berjalan kaki ini, ingat, bila kita berjalan, ya Allah, saya nakkan kaki ini nanti berjalan ke syurga. Bila kita gunakan tangan, ya Allah, mudah-mudahan tangan ini nanti memetik buah-buah dalam syurga. Itu diajar dalam kitab Minhajul Abidin. Yang ke-24, laju. Yang ke-24. Qul huwallazi dzara'akum fil ard, katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di muka bumi ini, menciptakan kamu beranak pinak, ada cucu, ada cicit lah ni semua sekali, dan berlainan kulit, bangsa, budaya. Hamai dalam ni macam-macam orang dah ada. Tapi kenapa kita bersatu? Kerana Tuhan kita satu. Kenapa bumi, kenapa tidak dijadikan ma'ajah di planet Pluto? Kalau tidak, tak mungkin dapat jumpa Ustaz Yusaini pagi ni. Allah Maha mengetahui. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kamu ingat, Allah yang jadikan kamu membiak, finally, whether you like it or not, you will come to Allah. No one is immortal. Semua akan jumpa Allah untuk dihisab dan diberi ganjaran. Kalau berjumpa pada Allah kosong-kosong macam tu tak apa, tapi ditanya nanti. Abdullah Sayyidina Fudail bin Ayad jumpa dengan seorang orang tua 60 tahun. Pakcik, kam akhadta min umrik, berapa umur pakcik lah ni? 60 sana, 60 tahun. Lalu kata beliau, laqad salakta ilallah 60 sana fa khashitu an tablugh. Pakcik telah menggunakan 60 tahun masa berjalan kepada Allah. Saya bimbang-bimbang pakcik telah sampai saat lagi untuk nama kematian. Hal arafta dhalik, kamu tahu benda itu? Araftu anni salaktu ilallah, aku tahu saya aku berjalan kepada Allah. Lalu kata Fudail bin Iyad, idza arafta annaka sadaqta ila Allah fa anta mawqufun. Kalau pakcik tahu pakcik berjalan kepada Allah, one day you will stop. Pakcik akan berhenti. Araftu, saya tahu benda itu. Idza arafta annaka mawqufun fa anta mas'ulun. Kalau pakcik tahu akan mati, berhenti, pakcik akan ditanya. Araftu, saya tahu benda itu. Kata Fudail bin Iyad, last, idza arafta annaka mas'ulun fatu'id li su'ali sa'li jawaba. Kalau pakcik tahu pakcik akan ditanya, you will be questioned, you have to get ready with all the answers. Ketika itu dia menangis. Ya Fudail, ainal mafar? Wahai Fudail, apa jalan keluar? Kata Fudail, i'mal ma baqiya yughfar laka ma madha. Kamu beramal apa umur yang berbaki, Allah akan ampunkan dosa kamu yang dahulu. Dan Allah menyebut keangkuhan orang kafir, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dengan angkuh orang kafir mengatakan, bila datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka mengejek, bila kami tak takut pun. Kata Allah kepada Nabi, qul innamal ilmu indallah. Ilmu itu semua datang daripada Allah. Saya ini menyampaikan sahaja, itu amanah, namanya tabligh. Wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul memberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Not more than that. I am not proclaiming that I am God. I don't know the thing that will be happening in future, but just to deliver the message from my Allah. Allah menjelaskan keadaan orang kafir pada hari kiamat yang sangat dahsyat. Nah, rasakan kamu. Falamma ra'au zulfatan. Kemudian apabila datang hari kiamat, di sebahagian kitab mengatakan bangkit daripada kubur, mereka diazab, mereka melihat azab yang dijanjikan itu, maka berubah. Nanti kita lihat berubah mereka itu. Ketika mereka melihat azab ataupun hari kiamat itu, si'at sujuhul ladina kafaru, muramlah muka orang yang kafir itu kerana kecut, kerana lesu, kerana takut, kerana dahsyat sangat. Yang mereka dahulu ejek dahulu, now truly coming. Nak kata lagu mana? Ketika orang kafir melihat azab, wajah mereka jadi pucat, muram, seperti saat lagi mereka akan dipancung. Cuba dalam seminit lagi, 5 minit kita akan dipancung. Mahu tak kita makan lamb chop dengan puding krima? Tak mahu kita. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kata malaikat, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangan. Ambil lah ni.
Tengok betul-betul lah ni kena kat batang hidung hangpa. Kata malaikat lebih kurang lagu tu nak hinakan mereka padan muka hang lagu tu Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Wa Muhammad katakan pada mereka, kalau Allah nak mematikan saya, membinasakan saya dan orang Islam, ataupun Allah nak memberi nikmat kami panjang umur dan menyelamatkan kami, kalau lagu tu macam mana? Apa yang kamu dapat? Sebab orang kafir tak suka dengan Nabi. Mereka katakan kita tunggu Nabi mati supaya dakwah berhenti dan kita rasa seronok tak dipanggil lagi untuk menyembah Allah, walau kita dah menyembah malaikat. What for? Kita telah berzina whatever, tak makan suka tak suka. Katakan pada mereka, kalau saya meninggal dan kami semua, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Apa manfaat kamu? Tapi sudah pasti kamu akan dapat azab nanti. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada adab siksa yang tidak terperi sakitnya? Sekarang Allah guna perkataan kafir. Yang tadi him. Mereka sekarang exactly, betul-betul clearly kafir sebab kekufuran mereka itu sangat kuat sekali. Alhamdulillah, dua yang terakhir. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Tegaskanlah wahai Muhammad, verily Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman dengannya, kerana Allah Maha Pemurah, memberikan segalanya, dan yang kepadanya kami berserah diri, bukan berpegang pada sesiapa pun, bukan berhala, bukan harta, whatever tadi. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapa yang berada dalam sesat, siapa yang tidak ada dalam sesat. Ini ancaman kepada orang kafir. Okay, it's fine, you can say whatever you want to say, but then it will come to the real time, real day that will differentiate what is good, what is bad. Siapa yang betul, siapa yang tidak. Bila hari itu? Hari kiamat. Karena itu qul, Allah sebutkan lagi, qul, ini seolah-olah dekatnya Nabi dengan Allah. Kamu macam kita kan, macam kita bagi dia tahu orang mai habaq depa habaq mai kat depa, bermakna saya bercakap dengan dia depan ke belakang, depan habaq mai Qul, seolah-olah Nabi berdepan dengan Nabi Muhammad ketika itu. Walhal mustahil Nabi Allah ada di depan, Allah tidak di depan, belakang, kanan, kiri dan semua 6 arah. Itu mustahil bagi Allah sebab Allah tidak ada tempat. Tapi seolah-olah, ini bahasa ni kalau nak disyarah setengah jam. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi. Ni cantik sekali uslub ni, suruh terfikir, fikir. Kalau kata ayat tak ada ditelan oleh bumi, tak keluar, siapa yang boleh keluarkan? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang datangkan air itu sampai melimpah ruah di muka bumi ini? Di mana-mana pun lah ni kita jumpa ayat. Di Selangor ni lagi elok saya berapa bulan dah tak bayar ayat dah ni. Bukan kerana tak mau bayar, tak cukup nak bayar, subsidize whatever. Siapa yang keluarkan semua ini? Allah. Syukur antara rahmat terbesar Allah, tang mana kita pergi jumpa ayat. Tak ada jumpa makanan tak apa, tapi kalau jumpa ayat sudah cukup. Alhamdulillah, semuanya mai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah sekali untuk tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Dr. Harundin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kopikan dekat sini, siapa yang nak nanti boleh dapatkan dekat sini